Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Lebah Travel. Channel ni banyak tentang travel naik train, cari makan sedap dan kenal sejarah tempat yang menarik. Kami akan explore bandar-bandar yang boleh sampai dengan kereta api. So kali ni kami nak explore naik kereta api ke Thailand selama 10 hari. Untuk episod yang pertama kali ni, kami akan naik train daripada KL ke Hat Yai. Dari KL Sentral ke Padang Besar, kita akan naik ETS Platinum EP9272 yang dijangka berlepas pada pukul 7.20 pagi dan tiba dekat Padang Besar pada pukul 12.41 tengah hari. Elok sangat dah tu sampai Padang Besar waktu lunch. Terus boleh kita makan kat Padang Besar. Jom. Setelah 5 jam berada dalam ETS lebih kurang, kami pun sampai dekat stesen Padang Besar. Di stesen ni kami akan transit selama 4 jam sebelum naik train seterusnya untuk masuk ke Hat Yai ataupun Thailand. Ada dua cara untuk hampa masuk ke Hat Yai. Satu, hampa boleh ambil van RM30 ataupun hampa ambil kereta api RM8. Kaunter tiket SRT kereta api ke Thai ni akan dibuka 2 kali sehari, iaitu pada pukul 9 suku pagi dan juga pada pukul 3 petang.
Perjalanan train klasik dari Padang Besar pihaknya ini buat kadang-kadang aku terfikir satu benda, yang kita mengembara bukan semata-mata nak seronok, tapi kadang-kadang kita mengembara sebab nak rasa real experience. Benda yang hang tak boleh dapat kalau hang terlalu mengejar sesuatu, tapi hang tak berhenti sat untuk tengok apa yang ada dalam hidup hang. So train lama ni dia tak ada aircon, kipas pun pusing ikut mood dia lah. Kadang-kadang pusing, kadang-kadang tak pusing. Kursi keras, angin panas mai tok sadok abang lah keluar tingkap. Tapi kat sini kita belajar tentang something yang hidup tak perlu perfect pun untuk bagi kita rasa alive. Orang zaman sekarang bila travel suka tanyalah kat kita tempat tu best ke, hampir makan sedap ke. Tapi aku rasa soalan yang lagi penting untuk hangpa tanya ialah apa yang aku dapat daripada journey tu, apa yang aku dapat daripada travel tu. So dalam gerabak ni aku tengok macam-macam orang ada. Aku tengok ada makcik jual sayur, bukan jual sayur, dia bawa sayur daripada kampung dia nak pergi jual kat Hatnyai. Ada budak-budak sekolah yang baru balik daripada sekolah naik train ni. Ada orang macam kita yang kerja tapi nak pergi bercuti sat, lari daripada pressure hidup kat bandar. Dan walaupun semua daripada macam-macam background, semua duduk dalam satu tempat yang sama, tengok pemandangan yang sama. So start keluar daripada Malaysia masuk ke Thailand, aku rasa aku bukan saja cross border negara, tapi aku cross border dalam diri sendirilah, antara hidup aku yang selesa dan antara hidup aku yang selalu aku lupa nak hargai. So travel ni macam bagi aku satu clarity lah. Kita bukan nak jalan-jalan nak escape masalah, tapi kita nak kumpul life lesson yang buat kita lebih matang dan lebih faham diri kita sendirilah. So kadang-kadang journey ni paling slow, paling panas, paling simple, tapi lah tu lah journey yang aku boleh kata bagi deep impact ke hati aku. So dalam train meluncur ke depan, aku sedar yang real experience macam ni susah nak dapat dalam hidup moden zaman sekarang. Tapi sekali hang rasa, dia kekal dalam hati yang lama. Terima kasih. Lepas dah rehat lebih kurang dalam 2 jam dalam hotel macam tu, kami pun keluar pergi Lee Garden Night Market. Kami jalan kaki daripada hotel, kira-kira dalam 1.5 km ke 2 km perjalanan lah. Lama lah juga, dalam 20 ke 30 minit baru nak sampai kat sini. Suasana meriah dan banyak makanan yang ada makanan lokal, ada juga makanan-makanan yang asal daripada negara lain tapi mereka jual kat sini. So
So jom tengok apa yang kami beli. Dah pusing satu Lee Garden habis,
aku pun last belilah beberapa makanan lokal Thai dan juga ayam gepuk. So orang tanya kat aku, "Maihatnya awak hang makan ayam gepuk, bukan makanan Thai pun." So aku boleh senyum je, sebab bagi aku kadang-kadang kita makan ni bukan sebab kita nak ikut trend atau bukan sebab kita nak try benda paling viral, tapi sebab vibe tempat tu yang tarik hati aku lah. Aku jumpa satu gerai ayam gepuk ni masa tengah jalan, simple je kedai dia, tapi aku tengok peniaga dia senyum steady, walaupun tak ada pelanggan, dia senyum steady. Tu aku terus rasa macam okey lah, sini lah aku makan, aku beli. Lagi pun ayam gepuk Thai kan, orang Thai yang masak, yang buat. Aku nak try juga, sebab kadang-kadang travel ni bukan pasal nak cari makanan paling autentik pun, tapi pasal hang lebih nak bagi support kepada usaha orang yang betul-betul berniaga. So pinggan yang kita bayar tu sebenarnya adalah rezeki untuk dia. Mungkin kecil bagi kita tapi besar bagi mereka. Dan serius, ayam gepuk dia pun sedap weh, tak tipu lah. So last, kenapa aku makan ayam gepuk kat Nyai? Sebab aku bukan cari makanan saja, aku cari cerita, aku cari connection dengan orang yang aku jumpa sepanjang jalan. Kat kisah belakang hidup dia ni mungkin kita tak tahu why dia pilih untuk buat ayam gepuk, bukan makanan Thailand. Why dia risk dia punya perniagaan. Sebab kadang-kadang benda paling simple tu lah benda paling bermakna. Dan kali ni cara dengan aku beli ayam gepuk tu lah aku cuba nak ucap kat dia yang, "Sister, aku nampak usaha hang dan aku support." So aku beli dan makan. Okay guys, sekian dahulu sajalah episod kali ni, iaitu episod pertama dalam siri Jelajah Thai dan episod ketiga untuk channel YouTube Lebah Travel. Kalau hampa suka dengan video-video dekat channel ni, bolehlah tolong subscribe dan like channel ni, dan harap aku dapat bagi konten-konten yang lagi best untuk hampa di masa akan datang. Kalau ada komen dan cadangan untuk penambahbaikan, boleh saja hampa letak kat ruangan komen. Sekian dahulu daripada kami. Assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton.